Okey, ni message untuk semua perempuan yang belum kahwin tapi mungkin ada perasaan nak kahwin. Okey, just one thing. Kalau lelaki itu hormat dengan kita, dia tak menggatal dengan kita. Dan kalau lelaki itu menggatal dengan kita, dia tidak hormat pada kita. Jadi kalau kita nak tahu sama ada lelaki itu benar-benar suka dengan kita, ikhlas ataupun tidak, dia tak menggatal dengan kita, dia hormat. Lelaki bila dia suka seorang wanita, dia tak menunjukkan dengan cara yang menggatal. Bila dia betul-betul suka, dia hormat, dia tengok, dia tunduk, dia masih ada maruah diri. Itu lelaki yang ada maruah. Lelaki yang tak ada maruah, dia menggatal aja. Dia kacau aja semua perempuan. Dia buat macam buat joke, buat apa macam tak ada apa-apa gitu. Itu maknanya dia tak suka dengan you. Dia hanya mempergunakan you. Jadi bezakan. Kalau lelaki tu benar-benar suka dengan kita, first of all dia malu untuk lihat kita dan dia hormat. Tanda hormat itu lebih penting untuk kita utamakan apabila kita berinteraksi dengan lelaki mana-mana pun daripada dia menggatal dengan saya, maknanya dia suka aku lah tu, dia kenyap-kenyap mata. No. Jadilah kita wanita yang mahal. Wanita yang susah orang nak menggatal dengan kita. Kalau kita menjaga diri kita, kita hormat diri kita. Kita jaga semualah. Dari segi aurat ke, dari segi pergaulan, percakapan, ketawa, semua kita jaga. Lelaki akan hormat. Jadi kita tak payah tunggu lelaki hormat kita. Kita hormat diri kita dulu. Maka bila kita dah hormat diri kita, orang di luar akan hormat kita. Terutama wanita. Kalau kita tidak hormat pada diri kita sendiri, lelaki tidak akan hormat pada kita.